Di pedalaman Latakasah ada satu lembah yang tidak pernah benar-benar sunyi. Disinilah alam menyimpan sumpah dan darah manusia pernah melanggar hukum langit. Tangan pengukir. Setiap urat kain ni macam ada cerita. Macam ada yang tak nak dilupakan. Kalau ayah dengan mak ada, mesti diorang marah kita mandi lama-lama. Kita tinggal tunggu orang lain. Kita cuma ada satu sama lain. Abang, orang kampung dah mula bercakap. Apa yang mereka cakap? Kita tak buat salah. Hutan ni terima kita, alam tak pernah larang kita. Tiada salah jika cinta lebih kuat dari darah. Apabila batas darah dilanggar, bukan manusia sahaja yang melihat, alam juga mencatat. Apa yang kita nak buat? Ini bukan sakit badan, ini murka alam. Kami boleh cuba tapi pengampunan bukan di tangan manusia. Pulangkan apa yang bukan milik manusia. Berhenti! Pintu sudah ditutup. Pintu sudah ditutup. Kita masih manusia ke? Kita dah jadi pengajaran. Batu tu bukan batu biasa. Itu tempat Jasumbang berehat. Aku cuma mengukir cerita, aku tak pangkau datang. Minta selamat, minta suaca, si jogdingan dalam pebalai, caca jangan jangan. Tidak semua dosa boleh ditebus, tidak semua sumpah boleh dipatahkan. Ada yang dibiarkan hidup supaya manusia belajar batas. Jika kau datang dengan hati yang bersih, alam hanya memberi ketenangan. Tapi jika kau datang membawa dosa, jangan hairan jika sungai mula berbisik. Again.